Hai semua, hari ni resipi kita special sikit. Brokoli tumis kunyit, bahan utama brokoli. Dan ini bahan tumis kita. Kalau nak pause video kejap nak tengok, boleh pause kejap. Seperti biasa, pengganti minyak masak kita adalah kaul brand Vanaspati. Kita cairkan Vanaspati dalam kuali atau periuk. Lepas tu kita masukkan bawang putih dengan bawang merah. Kita tumis sampai dia naik bau. Lepas tu kita tambahkan garam cukup rasa dan juga serbuk kunyit. Lepas tu kita tumis, kita kacau sampai dia sebati. Lepas tu kita tambah sikit air. Lepas tu barulah kita boleh tambah kita punya brokoli. Make sure kita basuh dulu tau. Lepas tu kita gaul kita punya brokoli sampai dia sebati. Biarkan dia sikit empuk. Lepas tu baru kita tambah cili merah dengan bawang Holland. Tengok tu, sedapnya. Dah lapar dah ni. Lepas tu kalau nak tambah sikit perasa, macam cukup rasa ke, nak tambah gula ke pun tak apa. Itu ikut cita rasa masing-masing. Lepas tu kita tutup. Lepas tu kita biarkan dia empuk sikit. Lepas tu barulah kita boleh plating dah. Ini kita punya favourite time lah. Tengok cantik, sedap. Dah sedia dah untuk hidangkan. Memang sedap makan dengan nasi panas tu tak? Kalau korang nak kelainan sikit dalam masakan tumis kunyit korang, jomlah kita cuba brokoli tumis kunyit hari ni. Selamat mencuba.